Ramai orang tanya, "Le, buat apa lari le? Le, gocok le, tak sedap tengok lagi tu gini." Mu tahu tak, Ramadan dia buat vape tak lepas. Dia kena bagi kali 30% aku tubuh dia kali. Sebab dia buat vape tak lepas. Mengat senang nak buat vape. Aku nak boleh kau buat vape, aku buat 3 hari lah, 3 hari. 3 hari turun 5 kilo. 3 hari turun 5 kilo. Kira aku kurus gini dah. Tu 3 hari turun 5 kilo. Yang detik je benar nak buat vape ni. Lepas tu kalau kira hak Ramadan tu dia vape dia tak lepas dah. Kalau aku tak segocoh pun aku boleh duit dah. Tapi aku nak membuktikan kau orang Malaysia kata aku boleh lawan. Sebab aku tengok kau komen sebelum gocoh, "Hal tidur ni, hal tak boleh lawan ni, Ramadan kuat gitu gini." Setara vape dia lebih pun aku gocoh lagi. Aku nak membuktikan atau aku ni boleh lawan dia. Aku ni sebab family aku mari daripada jauh sebab nak tengok dah. Kalau tak gocoh rugi lah. Tapi tu lah. So saya nak support lah. Kalau saya nak sedap tengok gocoh, baik saya tengok Kubah Belaga, bukan tengok Alif. Aku gocoh walaupun aku duk undur-undur tahu guna panggil guna otak, bukan guna palu tu dah beres.